Okey, sebenarnya kita ni gini je. Kita dilatih tak pada peringkat awal? Kita dididik tak? Apa silibus kita? Jadi ada empat perkara yang perlu kita fahami untuk nak bina orang. Yang kadang-kadang kita tengok anak-anak muda sekarang ni dia cepat cepat burn out, stress, mental health, depression. Jadi istilah-istilah dalam mental health ni semakin bertambah kan. Sebenarnya kita boleh cek ada 4 perkara yang kita boleh perhatikan. Pertama, berapa ramai murabbi dia, berapa ramai guru dia, berapa ramai yang dia belajar dengan seseorang kan. Jadi kalau dia tidak ada guru, maka kuranglah dia punya tahap pemikiran dia tu ataupun cara dia mengolah kehidupan itu agak tak matang gitu kan.